Pergi ke taman memetik melati putih indah berseri. Buku dibaca teman sejati, ilmu dicari sepanjang hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Firad Darwishi bin Abdul Muiz, berumur genap 11 tahun pada 18 Mac baru-baru ini. Saya dilahirkan di Taiping dan sekarang menetap di Batu Pulau Pinang. Sekolah Kebangsaan Sungai Tuyu merupakan tempat saya mencari ilmu dan menimba pengalaman yang sangat berharga. Saya sangat suka membaca buku, terutamanya komik. Kenapa komik? Kerana bagi saya, komik bukan sekadar gambar, tetapi satu dunia yang penuh dengan cerita, emosi dan pengajaran. Pada hari ini, saya ingin membawa anda semua menyelami sebuah buku yang bertajuk Warisan Dunia Polen. Buku ini merupakan sebuah komik pendidikan yang membawa para pembaca menjelajah dunia melalui bacaan dan gambar-gambar yang menarik tentang negara Polen. Ia diterbitkan oleh Anjung Taipan Sendirian Berhad pada tahun 2016. Pengarangnya ialah Sweet Factory, manakala ilustrasi disediakan oleh Kang Bin Hyo. Buku ini mempunyai sebanyak 181 muka surat. Bayangkan anda sekarang berada di negara Poland. Cerita ini mengisahkan 7 orang watak dengan berbagai latar belakang dan keinginan yang menjelajah negara Poland bagi mencapai hasrat mereka. Melalui watak-watak ini, kita dihidangkan dengan berbagai pengalaman menarik di samping beberapa tips yang mereka berikan. Antara watak yang terdapat dalam buku ini ialah Dotori sebagai pengembara khazanah yang bijak menyelesaikan masalah. Seterusnya beberapa watak tambahan seperti Nenek di Warsaw dan geng neo-Nazi yang paling saya tidak suka. Apa yang membuatkan saya tertarik ialah watak-watak ini seolah-olah hidup di hadapan mata saya. Di samping penceritaan dramatik yang dizahirkan dalam bentuk komik, terdapat 8 bahagian fakta Dotori yang disulam bagi membawa bacaannya mengenali negara Poland dengan lebih dekat. Mari saya ceritakan serba sedikit tentang buku ini. Setelah membaca buku ini, barulah saya tahu nama resmi Poland adalah Republik Poland. Ia terletak di Eropah Tengah dan bersempadan dengan 7 buah negara, di mana Laut Baltik terletak di bahagian utara. Kebanyakan kawasan di Poland terdiri daripada padang yang luas dan berada pada ketinggian di bawah 300 meter dari aras laut. Mata wang yang digunakan ialah zloty dan groszy. Menarik kan? Sebelum ini saya hanya tahu mata wang negara Rusia dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia sahaja. Dari aspek pemakanan pula, masyarakat Poland gemar memakan sosis kielbasa. Tetapi sosis ini tidak halal kerana dihasilkan daripada daging khinzir. Jadi kita harus berhati-hati jika suatu hari nanti kita sampai di Poland. Antara makanan lain yang terkenal ialah pierogi, iaitu ladu yang berinti. Selain itu, saya juga dapat mengenali beberapa perayaan di Poland, antaranya perayaan Easter, Festival Belita, Festival Lechkonik, Festival Keamatan, Festival Muzik Musim Duru Warsaw. Poland juga dikenali sebagai negara Kristian Katolik paling bersejarah di Eropah. Selain itu, buku ini syarat dengan nilai murni seperti kerjasama, keberanian dan tidak mudah berputus asa.
Lebih menarik lagi, ilustrasi buku ini berwarna-warni dan menjadikan pembacaan lebih menyeronokkan. Sejujurnya, saya tidak dapat berhenti membaca buku ini sehingga ke muka surat terakhir. Kesimpulannya, buku Kembara Khazanah Poland bukan sekadar hiburan, tetapi penuh dengan pengajaran dan inspirasi. Jika anda mencari buku yang santai tetapi bermakna, inilah buku yang patut anda baca. Membaca Jabatan Ilmu, buku teman sepanjang waktu. Sekian, terima kasih.